Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Fikri bin Azhar daripada Sekolah Kebangsaan Batu Maung. Kod sekolah saya ialah PBA 3001. Pada hari yang indah ini, saya ingin menceritakan sebuah novel yang bertajuk Kami Budak F. Jumlah muka surat bagi novel ini ialah 128. Novel ini mengisahkan persahabatan erat antara Firdaus, Fawaz dan Felix. 3 sahabat baik yang menuntut di SK Pasir Debu. Mereka dikenali sebagai 3 serangkai kerana selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Firdaus seorang anak yatim yang dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Dia merupakan pelajar yang berbudi bahasa dan berjawatan sebagai ketua pengawas. Dia bercita-cita untuk membanggakan ibunya melalui kejayaan akademik. Fawaz dan Felix pula sentiasa menyokong Firdaus dan keluarganya, membuktikan erti sebenar persahabatan sejati. Dalam menghadapi peperiksaan UPSR, mereka bertiga mendapat bimbingan daripada Cikgu Salim. Ialah seorang cikgu yang berdedikasi. Dengan usaha gigih dan semangat juang yang tinggi, mereka berjaya memperoleh keputusan straight A sekaligus memecahkan rekod sekolah. Selain kejayaan akademik, mereka turut cemerlang dalam kurikulum dengan menyertai pertandingan memanah dan meraih kejayaan berkat tunjuk ajar guru mereka. Novel ini bukan sekadar memaparkan kisah kejayaan akademik tetapi juga mengangkat nilai persahabatan sejati, kasih sayang keluarga, keprihatinan guru serta usaha dan kegigihan dalam mencapai impian. Novel ini memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak mudah berputus asa dalam mengejar kejayaan. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada sini ialah kita hendaklah menghargai persahabatan dengan saling menyokong dan membantu rakan dalam apa jua keadaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.